Hai, Assalamualaikum. So, berjumpa kita pada video hiking kali ini. So, hari ini saya pergi hiking dekat air terjun Batu Bertenggek. So, ni dia air terjun dia. Nampak tak? Okey. So, trip kali ni saya pergi dengan member office bertiga. Ni dengan Daniel. Cik Herman. So, saksikan kita orang punya journey pergi ke air terjun Bertenggek sambil piknik dan juga hiking. Saksikan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, berjumpa kita pada video kali ni, video hiking. So, video kali ni kita orang trip ke air terjun Batu Bertenggek. Okey, untuk trip kali ni saya pergi dengan member office. Husband saya tak follow sebab dia kerja. So, kita orang pergi bertiga je lah. Lokasi air terjun Batu Bertenggek ni dekat Keling, Selangor. So kalau korang nak pergi air terjun ni, korang boleh waste lokasi yang saya bagi ni. Okay, ni starting point nak pergi air terjun Batu Bertenggek. So dekat sini korang boleh parking kereta juga. So kalau penuh, korang boleh drive ke depan sedikit. Ada kawasan lapang yang korang boleh parking. Starting track ke air terjun Batu Bertenggek ni dia landai je. So korang just jalan je. Dia tak ada pacak-pacak. So memang santai lah. So ni member office saya, yang pakai cap tu Cik Helman, yang belakang tu Daniel. Dia duduk berjalan. Mana kiri kanan? Sini? Sure? Kenapa tak dekat sana sini? Sesat patah balik. Sesat pun kat Malaysia je. Perjalanan nak ke air terjun tu tak lama, dalam 30 hingga 40 minit je. So memang tak jauh sangat lah. Jarak trek dia dalam 1 km lebih je. Agak belecak sikit. Mungkin pagi tadi hujan kot. Mana kau punya GoPro? Hah? DJI? Tak bawa. Alah. Cuti-cuti sepatutnya duduk bilik, baring tidur. Ni kita 3 orang ni kan. Tak tahulah. Ni semua Daniel yang pasal. Saya. Dia punca. Saya tanya datang kat mana. Saya tak ajak pun. Tapi puan Syah sebab group lah. Sebaik ada pot yang tak payah permit. Kau tidak? Kejar. Okay, kita dah masuk kawasan trek berbatu. Kita orang dah dengar bunyi air terjun. So nak dekat ni. Ada ramai-ramai lah. Si. Nampak tak? Nice.
Bye. Yeay, terbang. Woi, ada mini waterfall. Ah, bestnya. Cik Man, jauh lagi ke? Penat ni. Takkan dah penat dah. Pewai. Oh, itu kalau itu kata-kata scammer kalau kata depan lagi tu. Susah sikit nak percaya. Ni kat kita orang. Yang ni merangkap macam abang bomba lah kalau masuk hutan. Tak membantu. Dia line up je. Saya line up seorang je. Kat sini boleh ada orang jual aiskrim. Aduh, mental weh kalau kau pergi hiking pasal ada orang jual aiskrim. Pasal kau teringin nak makan tapi tak boleh. Diet. Tapi kalau orang belanja sedap je rasa. Okay, ni checkpoint kita orang yang pertama. Checkpoint dia adalah jual aiskrim. Beli aiskrim. Ramai Ramai kita layan aiskrim dulu. Kenapa? Aiskrim apa? Ada yang ikut gambar. Hijau ni. Lime. Kenapa? Dia lime. Bagi kon coklat. Lime 2, kon coklat 1. Checkpoint 1. Checkpoint 1 dan Kau mampu dalam hutan dia skrim. Ya Allah, orang tua ni. Nikmat hidup dalam hutan weh. Aiskrim ada. Kau ada? Wah, kita orang dah sampai. Betul? Simpang. Turun. Turun gimana? Memang kena turun dah ni? Yang straight ni? Ni? Okey, dah makan skrin jangan buang sampah Dengar Ada orang lepas sana. Okay, aiskrim dah habis. Ni kan saya.
Kita dah sampai. Ni apa? Kemal? Ni campsite. Okay, bagi tengok. Sini boleh camping. Wah. Ini yang kita cari, masuk hutan. Bestnya. Kita akan pergi balik sana. Tu ke Batu Petenggek? Atas sana. Tu Batu Petenggek tu, besar tu Batu Petenggek. Oh, tu Batu Petenggek lah. Lah. Oh, nanti kita akan pergi ke atas tu ya. Sekejap lagi. Tapi take 5 kat sini dulu. Kita layan healing dekat sini. Penat guys. Pelancong hutan. Okey, depan tu ada Starbucks. Alamak, Israel. Kita pergi ya. Masuk air, masuk air. Nak mandi kan ni? Tak nak. Tu Batu Petenggek. Ada turun ni. Ha, nampak tak? Itulah batu yang bertenggek kat air terjun. That's why nama dia air batu bertenggek. Aduh. Come on, Cha. Sini, sini. Sana. Okey, alhamdulillah kita orang dah sampai air terjun Batu Bertenggek. So kita akan berehat dekat sini. Bila kau dapat menikmati pemandangan keindahan alam ni, so penat kau hiking tadi, semua ni hilang.
kita angkat tak apa yang berat ni. Bila di bawah kita je. Apa sedikit? Ni ada spaghetti, kepala pisang, goreng. Tak apa. Kita minum air dulu. Minyak. Yes. Oh. Ayu kan? Double gas. Dah, sudah. Jom kita masak. Kita ada extra air, Cik Emma bawa white coffee, teh tarik, chocolate, and then Ipoh white coffee. Bawa dah. Nampak ni? Spaghetti ni. Instant. Gila siut. Wah, sedapnya. Lagi? Dah. White coffee. Sarapan apa ni? Sarapan apa? Spaghetti. Baik pancap. Kita bawa spaghetti creamy shabu-shabu. Kita ada menu tambahan cokodok pisang. Dah lama tak goreng cokodok pisang time hiking ni. Apa ni tak? Apinya. Dia besar. Ada air terjun satu bertengger. Okey, kita orang nak gerak balik. Dah puas mandi, perut pun dah kenyang. Balik barulah kita start hiking. Aduh. Badan dah penat pewai weh. Penat weh. Sini hike. Tahan lah. Boleh tahan lah tinggi dia. Tahan. Oh my god. Dia ajak lari pula. Weh, tinggi weh. Nak balik naik. Memang nak baik. Lagi sikit dah sampai. Let's go. Jauh je lagi. Sikit je lagi. Skema. Jauh lagi. Cepatlah sikit. Orang dah sampai atas dah. Lari eh. Yes! Wah, mana Nana? Mana Asrin? Pasti habis dah. Aduh. Yeay, kita orang dah keluar daripada trek Pacak. Apa nak gila weh. So lepas ni landai ya. Kita terus ke kapak. Hujan. Okey, alhamdulillah kita orang dah berjaya. Berjaya ke? Dah je lah. Percaya. Kita orang dah keluar trek air terjun Bukit Tinggi. Bertengger. Tengok. Air terjun Bukit Bertenggek. Bukit. Ada bukit pun. Weh. So Bertengger. macam mana okey? Oh gila penat. Boleh. Boleh. Mana tahu ada next trip kan? Next week minggu depan. Depan. Kita pergi temple. Alamak. Ini lagi adventure. So kita jumpa pada next video lah akan datang. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton video kami sehingga habis. Belanja kami satu subscribe dan nantikan penggembaran kami seterusnya.